Sahabat Nabi nama Hanzalah. Bila dia attend majlis Nabi, dia duduk dengar Nabi cakap ni, Allahu Akbar, hati ni macam diramai. Dia rasa dia punya dosa, dia rasa dia punya kesalahan, dia rasa dia ni apalah dia ni, macam tu. Tapi bila balik rumah, duduk dengan anak, dengan bini, duduk berseronok, lupa habis apa hak Nabi abang. Satu hari Hanzalah ni apa? Dia jadi ghaflah. Dia jadi ghaflah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata nafaqah Hanzalah. Dia kata Hanzalah ni munafik. Dia kata, Nabi kata saya cakap macam tu. Dia kata, saya bila duduk dalam majlis tuan, saya okey. Tapi bila balik rumah, habis semua hilang. Saya ni munafik. Dia kata, tak betul. Sekali lain, saya karut saya ni. Dia kata. Dia ada ingat macam tu. Kita okey. Tak ada apa. Kita tak pernah rasa kita salah. Kita tak pernah rasa kita berdosa. Tak pernah. Yang kita tahu orang salah, orang berdosa. Kita tengok satu orang, kita hukum dia pada ujung rambut sampai ujung kaki. Semua tak betul dia. Tuan-tuan, orang kata apa? Kita nampak salah dia, tapi kita tidak nampak taubat dia di malam hari. Kita nampak salah dia, kita jajar kat orang kesalahan dia, kita malukan dia, kita aibkan dia, kita jadi semua orang pandang rendah dekat dia. Tapi hak kita tak nampak apa dia? Hak kita tak nampak taubat dia di malam hari. Dia bangkit, dia tahajud, dia bermunajat kepada Allah, air mata dia keluar minta ampun kepada Allah. Hak tu kita tak nampak. Hak kita nampak tu, kita hukum dia ujung rambut sampai ujung kaki, tak ada reserve. Dan puas hati kita bila kita boleh jatuhkan dia macam tu. Puas hati kita. Siapa kita sampai macam tu kita nak hukum dia?